Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke podcast paling best abad ini. Hari ini kita nak sembang santai pasal Raya 2026. Saya Wafa, hos anda yang comel lagi ceria. Perasan. Hari ini Wafa tak seorang tau. Kita ada dua tetamu special. Kawan sekolah rendah kita juga. Jom kita sambut Sakinah dan Iman. Hai semua, saya Sakinah dan selamat Hari Raya. Assalamualaikum, saya Iman. Dah ready nak cerita pasal raya? Sama. Okey. Okay, first question. Simple je. Raya 2026, korang paling excited pasal apa? Saya excited nak makan lemang, rendang, ketupat, semua saya nak. Sama. Tapi saya lagi excited nak duit raya. Jujur sangatlah Sakinah ni. Okey Sakinah, tahun ni banyak duit raya tak? Banyak gila. Sampai boleh beli macam-macam. Saya lagi teruk. Pagi makan rendang, tengah hari makan rendang, malam pun makan rendang. Wah, memang Iman rendang lover. Betul. Okey, cerita sikit. Raya pertama korang berdua buat apa? Raya pertama saya pergi rumah nenek, jumpa sepupu. Lepas tu main bunga. Bestnya saya pula pergi ke KL. Wah, bestnya. Okey, ada tak momen kelakar masa raya tahun ini? Ada. Saya nak salam pakcik, tapi salah-salam orang. Memalukan je. Malunya. Aduh Iman, confirm memalukan je. Saya pun ada. Saya pakai baju raya cantik-cantik. Tiba-tiba tertumpah air sirap. Oh no, baju raya edition sirap. Memang kenangan raya tak boleh lupa tu. Okay, next question. Korang boleh pilih satu benda paling best pasal raya apa dia? Family. Sebab semua dapat berkumpul. Tapi mak lang saya tak dapat bersama. Sebab dia duduk dekat Singapura. Saya pula dapat duit raya. Maksud saya family juga. Jujur sangatlah Sakinah ni. Tapi betul lah, raya memang pasal bersama keluarga. Okey, itu sahaja untuk podcast kita hari ni. Terima kasih Sakinah dan Iman sebab join. Sama-sama. Bye semua. Jangan lupa makan banyak-banyak tau. Tapi jangan sampai sakit perut. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Jumpa lagi di podcast seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.